Itu yang berhormat Ustaz Ni Muhammad Abdul bin Ni Abdul Aziz yang merupakan ahli Dewan Negara dan juga AJK PAS Pusat. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih jemput saya pagi. Alhamdulillah, terima kasih juga sudi bersama. Berapa lagi dah duduk sini Ustaz? Baru semalam sampai. Pusingan kedua. Pusingan kedua. Untuk PRN. Jadi macam mana perasaan bila sampai di sini Ustaz? First impression masuk ke Negeri Sembilan. Lama saya tak datang untuk tujuan politik lah. Kecuali zaman pemuda dulu. Yeah. Saya ketua pemuda dulu, acap mari. Lepas tu kurang sikit. Dan Alhamdulillah, selepas Johor, kita mari Negeri Sembilan pula lah untuk hari besar Negeri Sembilan ni. Hari besar Negeri Sembilan. PRN insyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya memang istimewa tetamu kita pada pagi ni. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sebarkan kepada semua. Pastikan supaya kita punya tontonan kali ni lebih jauh daripada yang sebelum ni. Baik Ustaz, kita mulakan dulu perbincangan kita pada pagi ni dengan hujahan pihak lawan. Yang sentiasa menyebutnya adalah ada kaitan sikit dengan arwah ayah Ustaz. Iaitu kalaulah lepas ni zaman Tuan Guru Ni Abdul Aziz ni mesti tak jadi macam ni dah. Lepas tu kalau ada apa-apa yang PAS buat sekarang, kenapa jadi macam ni Kalau dulu ni mesti tak boleh nak buat dah sebab arwah Tuan Guru Ni Aziz ni tak bagi. Jadi Ustaz, persoalannya ada beza ke sebenarnya? Yang disebutkan oleh orang-orang beza antara zaman dulu dengan zaman ni, pembawakan PAS ke dan sebagainya. Silakan. Terima kasih saudara Fikran jemput saya pada pagi ini untuk bersama dalam podcast Sempena PRN di Negeri Sembilan, khususnya di Dun Paroy kali ini. Betul. Tuan Haji Kamarul, kita nak kekalkan dia sebagai yang berhormat di kawasan di Dun ini. Sebenarnya soalan ni kebanyakannya daripada kawan kita dari sebelah sana lah, sebelah PAN, sebelah Parti Amanah, yang hujah mereka keluar daripada Parti PAS dulu masa krisis ni. Dan antara hujah besar mereka, dia kata PAS sekarang tak sama dengan PAS dulu. Zaman almarhum Tuk Guru Ni Aziz lain, zaman Tuk Guru Presiden PAS, Tuk Guru Haji Hadi lain. Itu hujah mereka lah daripada dulu sampai sekarang. Bercakaplah dengan mereka, itulah di antara hujah yang sentiasa timbul. Sebenarnya dia tak timbul masalah pun. Mana ada orang yang sama 100%. Kalau Quran sebut yusqa min ma'in wahid. Wa fil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid. Allah Ta'ala gambarkan di antara nikmat Tuhan ialah Allah Ta'ala ciptakan muka bumi. Tanah yang kita duduk ni, Allah Ta'ala dah jadikan dia ni berbeza-beza. Berbeza-beza. Tanah jarak beberapa kilometer, tapi tanah ni sesuai untuk tanam pokoknya. Tanah ni sesuai untuk penempatan. Wa fil ardi qita'un mutajawirat. Duduk dekat-dekat, tapi tanah ni, dia punya isi dia tak sama. Ada yang sesuai untuk tanaman, ada sesuai untuk penternakan, ada sesuai untuk pokok besar, pokok kecil. Maksudnya Allah Ta'ala telah jadikan bumi ini dengan perbezaan. Dengan perbezaan untuk tujuan kebaikan manusia. Baik itu saya ambil contoh kesemula jadian yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitu persamaan dan perbezaan yang membawa kita kepada nikmat kehidupan. Begitu juga dalam kita, umat manusia. Cuba tengok Rasulullah SAW. Siapa yang Allah Ta'ala bekalkan untuk Rasulullah daripada kalangan sahabat dia? Yang akan menggantikan Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda. Allah Ta'ala pilih orang-orang yang terpilih. Dan orang-orang yang terpilih ni semuanya tak sama. Walaupun mereka ni yusqa bima'in wahid. Mereka ni disiram daripada air yang sama. Air Al-Quran, air sunnah Nabi SAW. Tapi lahirlah individu yang berbeza. Cuba kita tanya, Abu Bakar dengan Umar ni sama? Lain. Kita boleh kata sama, kita boleh kata lain. Sama kenapa? Dia bersumberkan Al-Quran dan Nabi SAW. Tak sama, karakter dia tak sama. Cara mereka melihat tak sama. Hari pertama Abu Bakar ganti Rasulullah jadi khalifah, hari pertama tu juga berlaku perbezaan. Sayyidina Abu Bakar kata kita nak lawan yang ridah tu kan, yang murtad. Umar lawan.
Hari pertama lagi berbeza. Hari pertama tu Tetapi dah ada. itulah kemanisan. Iaitu Abu Bakar, dia jadi khalifah dalam tempoh yang sekejap, lebih kurang 2 tahun. Tapi dia meninggalkan satu legasi yang dibaca sampai sekarang. Umar mengambil alih. Yang tak sama ni, rupa-rupanya yang tak sama ni lagi hebat. Allah Ta'ala panjangkan masa dia dan penuh dengan fake yang dibaca sampai hari ini untuk membentuk sebuah negara. Kalau kita sambung dengan Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, lagi-lagilah mereka ni ada perbezaan yang nyata. Begitulah dalam kepimpinan. Kalaulah Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Haji Fadil Noor, Yusof Rawa, Tok Guru Haji Dini jenis sama je, tak adalah kemanisan. Dan Allah Ta'ala letakkan dalam masa tempoh yang tertentu. Tok Guru Ni Aziz selesai dah tugas dia. Sekarang dia ambil Tok Guru Ni Aziz, almarhum Ustaz Fadil Noor, Tok Guru Haji Fadil Noor, Yusof Rawa dan Tok Guru kita ni telah berlalu. Tugas mereka telah selesai. Kita harapkan Allah Ta'ala terima mereka sebagaimana Allah Ta'ala menerima amalan kita. Hari ini kita di bawah kepimpinan Tok Guru Presiden, Tok Guru Haji Hadi. Dan kita tengok perbezaan itulah yang memacu PAS hari ini. Tidak kata persamaan saja. Bahkan di sebalik persamaan, di sebalik perbezaan itulah kita melihat keputusan-keputusan semasa yang dibuat adalah sesuai yang kita tengok kesannya PAS hari ini. Berkembang dengan maju. Betul. Kalau di Kelantan, Tok Guru Ni Aziz ni melalui kekuatan dia di Kelantan, mentadbir, dia sebagai musyidaan, dia perkenal PAS sehingga diterima sedikit demi sedikit di negeri-negeri lain di seluruh negara. Dan hujungnya adalah Tok Guru Presiden kita ambil dan kita melihat bagaimana PAS ni telah berkembang. Dan kita dah ada wakil sampai ke Sabah. Ya. Dan dalam hari-hari terakhir, PRN di Johor, PRN di Negeri Sembilan dan kita akan hadap lagi PRN, seterusnya PRD akan datang ni, kita akan tengok insya-Allah perkara-perkara yang lebih menarik daripada PAS dan juga daripada Perikatan Nasional insya-Allah. Baik, terima kasih Zak untuk jawapan permulaan. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya perbezaan tu adalah satu lumrah yang biasa. Dan kalau ikutkan Zak, sebelum meninggalnya arwah Tuan Guru Ni Abdul Aziz, presiden masa tu pun masih Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Masa presiden yang sama je sebenarnya. Cuma bila berbeza zaman, kita berbeza pendekatan dan pembawakan. Betul. Baik, teman sekalian. Jadi kita masuk kepada topik yang kedua yang kita nak bincang pada pagi ni adalah kalau PAS ni dia akan kenal dengan walaun tak? Dalam media sosial. Di media sosial antaranya. Jadi boleh tak Ustaz cuba terangkan pagi ni kepada kita semua yang berada di live kita ni, walaun tu, walak tu apa konsep dan juga perjalanan dia yang sebenarnya yang menyebabkan specialnya kita orang panggil walaun ni kita bangga. Walaun ni daripada saya tak tahu daripada mana, media sosial lah. Ya, media sosial. Dan mungkin diwar-warkan oleh media pihak saingan lah. Ya. Dengan ada yang untuk memperlekehkan kesetiaan ahli PAS. Ya. Pendukung PAS kepada parti PAS. Sebenarnya walak ni panjang nak ulas. Dia adalah satu ilmu. Satu ilmu yang besar yang dibincangkan sama ada dalam bab akidah, al-wala wal bara. Cuma dalam konteks sebuah pertubuhan politik, maka kita rujuk khusus kepada kesetiaan ahli kepada parti, kepada jamaah. Asalnya ambil daripada kesetiaan kepada Allah dan Rasul. Al-wala ni kesetiaan kita kepada agama. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Allah Ta'ala mengangkat erti walak ni. Walak kamu, wahai orang mukmin, innama waliyukumullah. Wali kamu, wali ni ada walak tu lah. Wali kamu, yang menjaga kamu, yang kamu kena setia kepadanya adalah Allah dan Rasul dan orang-orang yang beriman. Maksudnya dalam satu ayat Allah Ta'ala letak Allah, Rasul dan orang beriman. Kesetiaan dalam hidup kita. Maknanya kita kena pilih jalan Allah, jalan Rasulullah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Orang yang lawan Allah dan Rasul, dia akan ikut jalan orang bukan mukmin. Maksudnya orang mukmin, kita kena ikut jalan orang mukmin.
Selepas Allah dan Rasul, jalan yang kita kena ikut lepas tu ialah jalan para ulama, para wali. Ayat-ayat banyaklah. Ya. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang mukmin tak boleh ambil orang kafir yang lawan Islam. Orang kafir lah, orang bukan Islam. Orang mukmin tak boleh ambil mereka sebagai wali Wali. untuk kita setia kepada mereka. Jadi dalam konteks politik Islam, kita diajar dua perkara. Pertama, politik Islam dia mesti duduk di atas jalan Islam. Tak boleh lari. Maknanya asasnya adalah kita kena letak matlamat adalah matlamat agama. Jalan yang kita pilih adalah jalan agama. Oh. Tak boleh kita matlamat nak pergi Kuala Lumpur, tapi kita pilih jalan ke Ipoh. Tak boleh. Tak Jalan dapat. adalah jalan ke Kuala Lumpur. Dan jalan ni adalah jalan, dari sudut agama, jalan ni adalah jalan Rasulullah, ya Rasulullah. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Begitu juga jalan orang mukmin yang datang selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah asas yang tak boleh lari dalam politik. Maksudnya bila kita politik, parti yang kita nak pilih adalah parti yang jelas matlamat dia. Matlamatnya adalah Allah. Matlamatnya adalah akhirat. Matlamatnya adalah apa yang dibina oleh Rasulullah dalam politik. Kemudian, masa berjalan itulah cara macam-macam. Kita nak jalan dengan apa? Kadang-kadang kita naik kereta api, kadang-kadang dengan kereta, kadang-kadang kita berhenti sekejap untuk makan, untuk rehat. Itu masing-masing lah. Yang penting sampai di atas jalan itu. Jadi, ada kita panggil perkara yang tak boleh kita ubah dalam politik. Ada yang boleh kita ubah. Jadi, dalam isu, itulah yang diajak oleh parti. Akhirnya, dengan sebab ajaran inilah dalam politik PAS, saingan ataupun musuh politik ni, dia tak selesa dengan PAS. Kenapa? Susah nak tukar minda ahli PAS. Betul. Kerana orang PAS ni dia berpegang dengan sesuatu yang dia tak boleh ubah dah. Hakikat. Dan kerana kekuatan inilah akhir sekali mereka gelarkan Istiqamah ahli PAS ni sebagai wala'un. Wala'un ni maknanya orang yang saya rasa maksud dia ialah nak sebutnya orang PAS ni membabi buta lah. Maknanya ikut taat membabi buta, asalkan pemimpin kata apa, taat je. Sebenarnya bukan. Bukan. Kalau kita tengok cara perjuangan ahli PAS, struktur parti, bagaimana mereka memilih pemimpin dalam muktamar, dalam masyarakat agung, kita akan dapati bahawa PAS paling sempurna. Ya. Cara kita memilih, mengangkat dan menurunkan pemimpin dengan cara yang betul. Tak ada, maknanya kita boleh tengok tak ada perbalahan. Siapa peringkat angkat kerusi, baling kerusi. Benda tu boleh berlaku dalam parti lain. Tapi dalam parti PAS ni, tak ada. Kata mengata tu biasalah. Tak semua orang sama. Tak semua orang sama. Yang penting ada orang yang lari laju, dia sampai awal. Orang yang lari perlahan, dia sampai lewat. Begitu dalam Baik, terima kasih Ustaz. Maka maksud wala'un yang kita faham adalah taatnya kita kepada pimpinan. Taat kita kepada pimpinan selagi dia tidak bercanggah dengan apa yang Ustaz sebut tadi. Matlamat kena sama, jalan pun kena sama. Betul. Kenaikan apa tu, yang tu boleh berbeza. Cara berbeza. Cara berbeza. Nak naik macam mana, nak naik apa, tapi jalan tu kena sama dan tujuan pun kena sama. Jadi, bila begitu Ustaz, adakah sebenarnya walak ni, tadi Ustaz ada sebut walak itu kepada Allah, Rasul dan orang yang beriman. Maka dalam konteks jemaah kita, dalam konteks parti kita, sebenarnya konsep walak yang kita nak terangkan, kita nak bawa dan kita yang sebetulnya adalah walak kepada parti, kepada jemaah ataupun walak kepada individu-individu tertentu. Dia sama je. Kita kena faham individu tu siapa ini? jawatan dia. Bukan nama dia, bukan kedudukan dia. Jawatan dia dalam parti. Kita faham. Dulu orang sebut macam awal tadi. Ya. Kenapa Tuk Guni Aziz pernah berpesan. Macam mana dia jangan berbaik dengan UMNO. Jangan buat bersatu dengan wagu. UMNO ni adalah lawan kita. Ya. Jadi bila hari ni PAS buat putusan daripada tahun MN yang pertama dulu sampai dan hari ni kita nak bersepahaman balik, orang timbulkan balik bahawa PAS sekarang ni tak hormat kepada wasiat Tuk Guni Aziz. Sebenarnya kita kena faham Tuk Guni Aziz masa tu
dia bertindak atas nama Mursyidul Am. Hmm. Bukan atas nama Menteri Besar. Ya. Menteri Besar tak ada kedudukan dalam parti. Dalam parti. Itu jawatan kerajaan. Dia sebagai Mursyidul Am. Jadi kata-kata dia ni, dia ada, dengan Presiden tu ada kuasa masing-masing. Ya. Jadi bolehlah kita anggap dia sebagai satu pesanan daripada Mursyidul Am. Tapi itu jawatan dia masa tu. Bila dia telah meninggal dunia, maka kata-kata ni ada dua. Itu nasihat peribadi dengan nasihat sebagai jawatan dia. Jadi apabila dia meninggal dunia, jawatan dia tu hilang. Hilang. Waqtaraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Bila kamu mati, kata Allah Ta'ala, kamu meninggalkan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri atas dunia. Ya. Harta kita tinggalkan. Pangkat kita tinggalkan. Jawatan kita tinggalkan. Harta kita bila kita mati dapat pada anak-anak. Jawatan orang lain pula. Betul tak? Betul. Jawatan Menteri Besar. Sekarang ni dua menteri besar dah ganti di Kelantan. Ya. Jawatan Mursyidul Am. Mursyidul Am lain pula. Ya. Datuk Dr. Harun di almarhum. Ya. Kemudian Tuan Guru Haji Hashim. Ya. Jawatan ni pernah disandang oleh Tun Guru Aziz. Tapi bila dia meninggal dunia, Allah Ta'ala kata, kamu meninggalkan segala nikmat dunia. Kamu balik dengan amalan kamu. Jadi sekarang ni, Mursyidul Am yang ada hari ni, dia nilai balik adakah apa yang disebut oleh Mursyidul Am dulu ni sesuai hari ni atau tidak. Dengan jawatan dia itu, dia buat. Okey, kita sambung. Okey, kita henti. Itu sesuai masa tu. Sekarang ni, macam saya kata, mengapa kita baik dengan UMNO sekarang? Sebab antaranya, UMNO dah berubah. Ya. Bila berubah? Tahun 18. Dia dah kalah. Dia dah Tun Aziz sebut dulu masa UMNO berkuasa. Dia guna kuasa yang dia ada tu untuk macam-macam lah pada PAS. Kita semua tahu kan. Semua tahu. Jadi bila UMNO dah tak ada kuasa, tak ada sebab dah. Dia tak buat apa-apa dah. Dia tak pernah menzalimi negeri Kelantan. Tak pernah buat. Kenapa dia nak buat macam mana? Dia tak ada kuasa. Betul. Jadi ada kesedaran daripada pihak sebelah UMNO Barisan Nasional. Masa itulah kita bertemu pada tahun 18. Selepas tahun 18 kan. Sehingga terbentuknya MN. 2019. Sehingga terbentuknya MN yang mula-mula tu. Jadi kita tengok takkan nak pakai cerita lama. Begitu zaman sahabat banyak contoh-contoh. Apa yang dipakai oleh Abu Bakar tak dipakai oleh Umar. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar tak dipakai lagi oleh Sayyidina Ali dan sebagainya. Kenapa? Kerana mereka bercakap sama ada atas nama individu ataupun atas nama jawatan. Atas nama individu dia kekallah sebagai pesanan. Tak boleh jadi arahan. Individu, mana tok guru pun, ulama pun, bila dia bercakap atas nama pendapat dia, dia tak akan jadi arahan. Dia hanyalah jadi pesanan sebagai ilmu kita. Ya. Kalau dia bercakap atas nama jawatan dia, atas nama menteri besar, aku gubernur, aku khalifah, maka ia terpakai selama mana dia pegang jawatan tersebut. Bila dia tak pegang, kalau Tun Guru Aziz pun, kalau dia jadi Mursyidul Am, lepas tu dia masih hidup, dia berhenti jadi Mursyidul Am. Masa tu, kata-kata dia sebagai Mursyidul Am tu, orang tak pakai lah. Pakai yang baru pula. Pakai yang baru. Itu kaedah biasa. Itu maksudnya. Jadi maksudnya, walak kita adalah kepada pemimpin kita. Yang pegang jawatan. Yang pegang jawatan. Kalau dia dah bukan sebagai pemimpin masa tu, maka pemimpin yang baru tu pula ketaatan kita walak kita kepada dia pula. Kesetiaan kita pada yang baru. Dia individu tapi berdasarkan jawatan. Betul. Bukan individu semata-mata sahaja. Betul. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sudah masuk pada pertengahan perbincangan ini. Jadi kali ini kita masuk kepada perkara semasa. Macam Ustaz sebut tadi pun, kita sudah bekerjasama buat kali yang kedua bersama dengan Barisan Nasional. Jadi, bermulanya di Johor lah Ustaz. Kalau kita perhatikan bermula di Johor. Cuma dia macam tak dapat diterjemahkan dengan jelas kepada orang lain, kepada orang luar. Kalau mungkin sesama orang PAS ni boleh terima je. Walaupun nampak macam bekerjasama tapi bertanding di kerusi yang sama. Tapi masuk sahaja Negeri Sembilan, Ustaz. Penamaan calon tak start lagi. Tapi bila pengumuman calon daripada Barisan Nasional itu sudah menggerunkan pihak lawan. Masa tu kita tak umum lagi calon kita. Jadi soalannya, pandangan Ustaz tentang kesediaan kita untuk penyatuan ummah yang lebih besar lah pada pandangan saya. Kali ni penyatuan ummah kali ni dia lebih jelas dan lebih nampak kita nak apa. Kalau sebelum ni mungkin kita sebut adalah kerjasama untuk pada peringkat dalaman. Tapi kali ni kita bekerjasama untuk bergerak menawan Malaysia khususnya. Jadi pandangan saya kesediaan kita lah untuk penyatuan ummah kali ni.
perbincangan ni masuk dalam bab siasah syariah. Ya. Ilmu politik dalam Islam. Bagaimana kita nak handle politik umat Islam. Yang kita kena melihat bahawa penyatuan ummah ni adalah dua cabang. Pertama, dia adalah matlamat. Memang matlamat kita menyembah Allah dalam kesatuan. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Maksudnya Allah Ta'ala mengajar kita, kamu menyembah aku tak boleh seorang-seorang. Sebab kalau kamu sembah aku di dunia seorang-seorang, kamu akan kalah. Dikalahkan oleh dunia, dikalahkan oleh syaitan. Syaitan ni dia akan makan, dia akan buru orang yang duduk seorang-seorang. Jadi nak menyembah Allah Ta'ala atas muka bumi ni, Allah Ta'ala suruh sembah kita sebagai satu ummah, satu jemaah. Dan Allah Ta'ala memulakannya dengan Nabi Adam, Nabi Nuh. Satu ummah ni maksudnya satu agama. Bukan maknanya lahir daripada Nabi Adam, memang tu orang dah tahu. Tapi maksudnya Adam, dia tok kita dan dia satu agama. Agama adalah Islam. Jadi umat asalnya adalah bermula gitu. Anak cucu Nabi Adam ni satu agama. Kemudian berpecah. Berpecah ni adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala nak tengok bila berpecah ni, ke mana kamu bila berpecah? Ada orang berpecah, bila dia pecah, dia lari ke kapal lain. Dia berenang ke arah lain. Yang Allah Ta'ala nak ialah bila kamu berpecah, lari pada aku. Lari kepada aku. Masuk dalam jemaah. Masuk dalam Islam. Masuk dalam ummah tauhid. Itu asas dia. Jadi kita boleh kata penyatuan ummah ni adalah matlamat dakwah. Satu. Yang keduanya, dia penyatuan ummah juga adalah satu alat. Alat menuju matlamat. Iaitu matlamat besar kita adalah kuasa. Kuasa di muka bumi. At-tamkin fil ardi. Kita ada dua matlamat. Matlamat jauh, matlamat dekat. Matlamat jauh lepas matilah. Jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Kita dapat syurga, dapat pahala. Itu matlamat jauh. Tapi matlamat kedua, wa ukhra tuhibbunaha. Matlamat kedua Allah Ta'ala janji ialah nasrun minallah. Matlamat kedua ni matlamat yang kamu suka. Iaitu kamu diberi kemenangan di muka bumi. Jadi nak capai kemenangan, kuasa ni, dia kena ada cara dia. Ada. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah Taala bila dia cerita apa yang Allah Taala kurnia kepada Nabi Zulkarnain, bukan Nabi Zulkarnain ni, Allah Taala sebut wa atainahu min kulli syai'in sababa. Zulkarnain nak dapat kuasa, nak merintah dunia ni, kami mulakan dulu dengan memberi asbab untuk dia ikuti. Nak jadi ketua, kamu kena ada senjata, kamu kena ada pengikut, kamu kena ada teknologi. Allah Ta'ala kurniakan itu kepada Zulkarnain. Dia ada pengikut yang ramai, tentera yang gagah, teknologi yang dia mampu bina. Pada masa tu orang lain tak mampu. So dia guna segala kekuatannya, termasuklah kekuatan kesatuan orang di bawah dia. Dia boleh langgar mana negara yang dia nak langgar, dia boleh langgar. Kenapa? Kerana tentera dia adalah tentera yang satu. Maksudnya, untuk pergi ke Putrajaya, ni cerita sini, bukan Zulkarnain. Untuk pergi ke Putrajaya, kita kena ada asbab. Wa atainahu min kulli syai'in sabab. Cari asbab. Asbab yang paling besar adalah kesatuan ummah. Boleh? Asbab yang paling besar adalah kesatuan ummah. Kalau kita sampai ke Putrajaya dalam keadaan lemah, kita boleh kalah bila-bila masa. Sedangkan bila kita sampai ke puncak kuasa, kita nak kekal di situ untuk urusan matlamat agama kita, laksanakan agama, kesejahteraan rakyat. Tapi kalau kita sampai dalam keadaan lemah, tak ada sampai 5 tahun, kerajaan tu boleh rebah. So, kita kena faham bahawa apa yang PAS buat hari ini adalah apa yang kita faham bagaimana untuk mencapai maslahat untuk negara kita Malaysia. Supaya politik Malaysia yang masih lagi tidak stabil ni selepas tahun 18, rakyat Malaysia masih lagi mencari siapakah yang paling layak untuk jaga Malaysia, untuk memimpin Malaysia. Kita bertukar-tukar, Perdana Menteri berapa orang. Maksudnya Perdana Menteri berapa orang, parti dah berapa parti naik ke Putrajaya, masih tak stabil sampai hari ni. Hari ni PMA pegang. Orang jaga PMA pegang ni, dengan lama dia sebagai ahli politik, apa yang dia lalui macam-macam, dia berjaya. Tapi rakyat tak berhati. So rakyat nak menilai lagi. So kita hadap dengan PRN Johor, Negeri Sembilan. Di saat masa itulah kita mencadangkan kekuatan yang lebih besar. Daripada MN dulu kita buat. Tapi MN ni dah besar. Tapi dia diuji dengan satu ujian besar sekali.
untuh balik. Runtuh. Untuh. Dan orang jangka susahnya nak buat balik. Betul. Tapi dengan kehendak, keikhlasan, datang balik. Ya. Mana kesedaran tu daripada pihak bawah, pihak atas apatah lagi. Betul. Akhir sekali bertemu di Johor. Sikit-sikit. Sikit. Johor ni ibarat bina balik lantai. Negeri Sembilan ni tangga 1. Tangga satu. Kemudian tangga 2. Melaka. Melaka. Lepas ni tangga 3 tu Putrajaya. Masya-Allah. Begitulah. Baik, terima kasih Ustaz. Maka hakikat sebenarnya adalah langkah penyatu Oman ni adalah untuk kita menyelamatkan Malaysia ni dan memastikan Malaysia ni diperintah dengan stabil. Betul. Gitulah. Baik. Bila penyatu Oman ni Ustaz, terutama sekali di Negeri Sembilan ataupun kita mudah kata sebut kerjasama politik lah dulu untuk setakat ni. Sehingga kan kita dapati bahawa di Johor pun dah ada dulu, iaitu Tuan Guru Presiden sebut terus ahli PAS yang kerusi yang PAS dan PN tidak bertanding undi Barisan Nasional. Betul. Masa tu di Johor ujiannya kepada ahli PAS sahajalah ataupun ahli Perikatan Nasional. Bila Negeri Sembilan, kerusi yang yang Barisan Nasional tak bertanding, iaitu Perikatan Nasional bertanding, UMNO, MCA, MIC, PAS, semua kena undi Perikatan Nasional. Di kerusi Barisan Nasional bertanding, tak kisahlah daripada Perikatan Nasional ke daripada Barisan Nasional, semua kena undi Barisan Nasional. Dia ada sikit unsur, apa kita sebut Sejanggal. janggal lah. Janggal. Maksudnya macam, tak pernah lagi ni. Jadi apa pandangan Ustaz, dan kalau boleh nasihatkan sikit lagi kepada para pengundi untuk sama-sama ikut apa yang kita nak buat. Dan sikit lagi Ustaz, pandangan Ustaz yang bila mana kenapa boleh sampai macam tu? Maksudnya kenapa boleh nak mengundi pun, walaupun dulu kita pernah bergaduh, undilah untuk memastikan kita punya matlamat tadi. Sebenarnya janggal ni, janggal ke kekok ke, tak janggal benar dah. Tak janggal benar. Benda ni ruyung telah dipecahkan daripada awal. Daripada tahun masa Covid dulu lah. Kerajaan PN pertama, MN, kemudian PN. Maksudnya seorang ahli parti mengundi parti lain itu dah jadi biasa dalam politik negara kita Malaysia. Sebab dia adalah proses yang panjang. Daripada dulu mungkin puluh tahun dulu suasana agak keras. PAS dengan UMNO ni agak keras. Sampai balah sana balah sini. Dan dalam masjid pun ada krisis. Tapi kematangan politik itu membawa kita pada satu tahap, kita telah letak dalam fikiran rakyat Malaysia bahawa kita boleh mengundi parti lain atas maslahat yang ditentukan oleh parti. Dan kejanggalan hari ini di Negeri Sembilan, kita telah mudahkan dengan dua. Pertama saya sebut tadi tahun 20 masa MN1. Jadi kita dah bantu di Johor pun Tanjung Piai ke apa dulu. Kita dah bantu bahkan calon MCA kita bantu, bukan calon UMNO. Maknanya masa tu proses tukar minda tu kan, pemikiran, pecahkan apa-apa yang keras tu jadi lembut. Banyak PRN dulu kita lalui di negara kita sebelum PRU tahun 22 dulu. Kemudian kita terhenti sekejap sebab ada krisis. Kita datang balik dan sebelum Negeri Sembilan ni kita dah buat di Johor. Maksudnya Johor tu kita buka iaitu ahli PAS undi UMNO. Tepat. Dan kita cadangkan ahli UMNO pun tempat PAS bertanding. Tapi mereka tak undi lah sebab UMNO pun bertanding juga di Johor. Tapi di Negeri Sembilan ni dah ada persefahaman yang baik. Walaupun dia bukan satu gabungan, dia adalah persefahaman yang baik, penuh hati-hati, dan masing-masing pihak memberi komitmen untuk memberi undi. So saya rasa sama ada dia ahli PAS, penyokong PAS, ahli UMNO, penyokong UMNO, tidak payah untuk mereka mengundi. Walaupun ada yang sekekok, kekok tu kita kena pecahkan. Sebab kita nak pergi kepada matlamat yang besar. Kesejahteraan pentadbiran pemerintahan khusus di Negeri Sembilan ni, dan kita nak mara lagi sampai ke negara kita Malaysia, insya-Allah. Jadi saya rasa dengan kita buang sifat ekstrim, sifat ta'assub, asabiah, sama ada kepada parti kepada apa, kita buang, kita ambil satu sifat yang lebih unggul, iaitu sifat kesederhanaan, terbuka, positif. Kita letak dalam diri kita, kita akan rasa mudah untuk kita melihat kebaikan maslahat yang telah dibina oleh pimpinan kita
dalam parti politik. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum saya pergi pada soalan yang terakhir Ustaz, kita pun dah nak landing dah sikit ni. Tadi kita sebut tentang kemaslahatan. Maksud penyatuan ummah ni pun adalah untuk maslahat parti dan untuk maslahat politik negara. Kalau Ustaz mungkin Ustaz boleh cuit sikit lah. Ramai di kalangan netizen jugalah. Jadi yang pegang sekarang ni bukan Melayu ke, bukan Islam ke? Tu persoalan yang keluar. Macam mana nak terangkan sebenarnya kepada mereka yang tak jelas lah pada pandangan saya. Dalam politik ni kita tengok dua perkara. Mudah lah, saya sebut mudah. Sebut 2, 3, 4, 5 payah pula. Kita sebut dua. Pertama kita tengok matlamat sebuah parti. Kita walaupun pun kita boleh mengundi individu. Kita suka macam yang Muhammad Said Sadiq. Anak muda yang baik. Kita boleh undi dia dengan sebab khidmat dia cemerlang, dia bercakap baik. Tapi sesuatu yang dia kena bina untuk diri dia, ialah dia kena bina parti yang gagah. Sebab kebolehan yang dia ada, kalau dia seorang, dia nak naik payah sebagai PM. Seperti yang berlaku sekarang lah. Sekarang dia bina diri dia bagus. Dia dah bina muda. Tapi sangkut sekejap, mungkin dia boleh bina balik. Jadi orang akan tengok kebolehan peribadi dia dan kemampuan dia membina kekuatan. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX. Dia bina PKR ni bukan mudah. Bukan mudah. Biasanya parti-parti yang pecah ni mudah dibina, mudah juga. Mudah dibina, mudah juga runtuh. Tapi PKR ni dia lahir daripada pecahan, tapi dia bina diri dia. Tapi begitu pun dia masih lagi menjadi individu yang dicabar kebolehan dia hari ini bila dia naik ke puncak kuasa. Maksudnya kita tengok dari situ apa yang pemimpin kita buat hari ini. Sebagai MB, sebagai PM, kita boleh tengok jasa dia. Perubahan-perubahan dia buat. Orang boleh undi kerana jasa tersebut, kelebihan dan kekurangan tersebut. Orang tak undi kerana kekurangan, orang undi kerana kelebihan. Satu. Yang kedua ialah parti itu sendiri perlu dilihat matlamat nak ke mana. Dan inilah yang besar. Inilah yang besar yang akan menentukan masa depan negara. Seorang pemimpin dia boleh bercakap manis, tetapi hati dia busuk. Boleh berlaku. Dalam agama pun sama. Lahirnya orang munafik ni kenapa? Kerana Allah Ta'ala nak beritahu, kamu wahai manusia, aku uji kamu dengan lidah yang manis, hati yang busuk. Hati yang manis, tapi kadang-kadang lidah tak mampu nak mengeluarkan. Allah Ta'ala kata, aku melihat hati, tak melihat lidah. Yang sempurna adalah hati yang bersih. Lidah yang bersih. As-sidqu. Benar. Jadi, untuk kita melihat politik negara kita yang lebih panjang masa depan, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bina. Rasulullah, dia tidak hanya bina tubuh dia sebagai individu qudwah. Bahkan Nabi sebut pada kita, jalan nak ke mana. Betul. Tidak kata akhlak Rasulullah je. Aku mengikut akhlak aku. Kemana nak pergi Rasulullah tak bina. Bukan. Rasulullah dia bina. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, ajar umat kamu, inilah jalan aku. Matlamat aku adalah kepada Allah. Ala basirah. Nyata, jelas. Nabi meninggalkan kita dalam keadaan malam seperti siang. Betul. Malam seperti siang, cerah. Begitulah kita parti politik kena membina biar jelas pada rakyat matlamat kita nak ke mana. UMNO nak ke mana? Apa matlamat UMNO? Rakyat kena jelas. PAS nak ke mana? Rakyat kena jelas. PKR nak ke mana? Dan atas dasar inilah kita bergerak memandu rakyat. Kita sebut bahawa, baik, kita tanya rakyat Malaysia, PAS parti apa? Orang akan kata dengan senang, PAS ni parti Islam. Cuma ada orang kata PAS ni olok-olok dengan Islam. Ada orang kata PAS buat Islam sungguh. Itu masing-masing bertarung lah. Bertarung. Kita yakinkan rakyat, kita bukan olok-olok. Kita buat Islam betul. Kerana Islam yang betul lah kita bertahan, kita istiqamah. Orang nak kata PAS ni mengguna Islam, menunggang Islam, menggapo Islam tu, ikut dia. Itu lidah dia. Tapi kalau kita kata kalau kamu tuduh menunggang, menggunakan agama, tunjuk pada kami parti yang tak menunggang agama. Ataupun dia tak guna agama, tapi dia betul. Ada tak parti yang tak guna agama, dia betul? Jawapan dia memang tak ada. Memang tak ada. Parti ni, politik ni kena guna agama. Macam Tok Guna Aziz sebut Ustaz. Nak guna apa? Ada. Rasulullah dia datang, guna agama. Nak makan, kita guna agama. Nak naik kenderaan, guna agama. Semua benda. Nak masuk bilik air pun, guna agama.
Itulah agama. Jadi bila orang tuduh pas ni menunggang agama, biar dia nak kata, dia kata. Itu memang bahasa orang yang kita panggil, ulama kata, kebenaran ini suatu yang terlalu gagah untuk dilawan. Sebab dia al-haq. Al-haq. Siapa yang lawan al-haq, dia akan kalah. Tapi, adakah tak ada orang yang lawan al-haq? Akan terus ada. Akan terus ada. Jadi macam mana mereka melawan al-haq? Mereka lawan al-haq dengan memperli, mengejek, menghina. Itu je kerja mereka. Supaya orang sekali dengar, orang dengar penghinaan mereka. Lalu orang tak ikut al-haq. Tapi lama-lama orang bosan. Duk ejek, duk hina. Akhir sekali orang melihat. Dah 10 tahun, 20 tahun duk hina ni. Kebenaran tu tak pernah runtuh. Akhir sekali orang tinggalkan musuh-musuh agama Yang yang menghina ikut. dia. So itulah yang kita harap daripada perjuangan kita Parti PAS. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Ustaz. Jadi sebagai penutup untuk live kita pada pagi ni, pesananlah Ustaz kepada para pengundi di Negeri Sembilan, khususnya di Don Paroy, untuk mengundi calon kita Haji Kamarul Rizwan, calon nombor 3. Silakan Ustaz. Pesanan mereka saya mudah saja. Jangan sangsi, jangan syak, jangan keliru. Perikatan Nasional sudah mencadangkan sesuatu yang terbaik, iaitu kita bersama dengan BN. Orang BN pun, orang PN ke sama. Yes. Kita mencadangkan sebuah perjalanan perjuangan yang nyata, iaitu kesatuan ummah, dan undilah BN untuk pastikan kesejahteraan Negeri Sembilan, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, jadi teman sekalian, kita sudah selesai perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih yang mana masuk. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kerana sudi bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam